Okey, macam saya pemasangan dengan saya takkan bodoh nonong ikut apa customer nak. Okey, kita akan terangkan. Kalau letak kat bawah kenapa, kalau letak kat atas kenapa. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat depan saya ni ada ADV 160. Daripada mana bang? Seri Damansara. Daripada Seri Damansara. Okey, dia datang ke tempat saya Kampung Melayu Subang ni untuk buat pemasangan spotlight Motorwolf MDL 5006. Okey. So, spotlight ni boleh pasang, tapi kena tengok crash bar juga. Dia tak semua crash bar sesuai. Okey, sebab spotlight ni besar, dia bulat. Okey. Dia bulat dan besar. Okey. So, Motorwolf MDL 5006 ni dia dah lama. Okey, memang dah dipercayai dah. Dah dalam 5 tahun dah macam tu, 5 tahun ke 3 tahun macam tu lah, tak silap saya. Okey. So untuk MDL 5006 ni, dia besar. Okey. So dia tak semua, okey, dia tak semua crash bar sesuai dan ngam. Okey, jadi customer ni ada tunjuk gambar yang untuk crash bar ni, MDL 5006 tu pernah pasang. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight Motorwolf MDL 5006 ni dekat ADV 160 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight MDL 5006 Motorwolf dekat ADV 160 ni. Okey, dengan crash bar macam ni. Okey, macam saya bagi tahu, untuk ADV 160 dia ada pelbagai crash bar. Okey, tak semua spotlight ngam dengan crash bar tu pula. Okey, dia semua lampu boleh masuk, tapi crash bar tu yang penting, dia mainkan peranan utama. Okey. So macam customer ni tadi, dia ada bagi tahu saya yang dia nak letak ke bawah. Okey. Jadi saya tak ada kata saya pakar, tapi saya showkan spotlight letak di atas. Okey, macam saya pemasangan dengan saya takkan bodoh nonong ikut apa customer nak. Okey, kita akan terangkan. Kalau letak kat bawah kenapa, kalau letak kat atas kenapa. Okey, jadi customer ni cakap try dulu. Okey. So dia try dekat belakang ni sikit. Bila dia try kat belakang, kat sini banyak space, jadi tak nampak cantik. So yang ini dia rapat, nampak, baru cantik, kemas sikit. Dan sebab utama dia, suluhan dekat sini lagi cantik, lagi accurate lah dapat. Okey, itu yang pentingnya spotlight ni. Dia bukan sekadar pemasangan dengan saya. Okey, so untuk spotlight MDL 5006 ni, button dia macam ni. Okey, dia ada huruf A kat sini. Okey, dia ada sensor. Okay, bila kita tekan ni, dia sensor kat sini. So kalau hijau macam ni, sensor dia hidup. So tak perlu fikir nak on spotlight ke apa. Jadi bila gelap saja, dia akan menyala. Okay, bila tegang tapi sekarang kawasan gelap macam ni, so dia tak cukup cahaya, dia akan terus menyala lah. Okay, kalau tak nak offkan ni, tekan huruf A kat tepi ni balik, dia jadi putih. Okay, dia jadi putih, sensor off. Okay, so macam MDL 5006 ni, dia ada 3 mode lah untuk single mode. Kuning, putih dan kuning. Okey. Lepas tu dia ada flasher. Okey, untuk yang bestnya Motorwolf ni, dia punya flasher tu dia ada banyak mode. Okey. So saya paling suka Motorwolf ni mode yang ketiga. Tengok Okey. Lepas tu yang ni paling saya suka ni. Dia style lah. Okey, jadi untuk spotlight ni saya dah banyak kali tunjuk cara suluhan biasan dia dekat luar sana. Anda boleh tengok, saya dah pernah pasang dekat MT-07. Lepas tu NX, Honda NX banyak pasang model ni. So sesuai Honda NX dengan yang apa, NX yang baru. Lebih kurang macam tu. Yang bentuk dia macam Morini kan. Itu banyak pakai model ni. Okey. So kalau tanya saya antara model-model lain yang ada branded bulat macam ni, saya recommend pakai Motorwolf. Jangan pakai model lain. Yang bulat macam ni pakai Motorwolf. Okey. So itu saja untuk customer saya daripada Seri Damansara ni. Dia datang ke tempat saya Kampung Melayu Subang. Okey, macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak potong wire, tak curi current. Pemasangan mengikut spesifikasi. Jadi jika berlaku masalah dekat aksesori yang kita pasang tu, dia hanya short dekat situ saja. Dia tak akan ganggu motor. Motor masih boleh hidup, lampu lain semua boleh hidup, tak ada masalah. Okey. So jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak berurusan dengan saya, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera ni. Okey. Ciao.